Hai semua, dalam video kali ini Abang Telco ingin menunjukkan cara-cara untuk bertukar kepada postpaid Red One sambil mengekalkan nombor telefon semasa anda. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk menyokong channel Abang Telco. Okey guys, mari kita mulakan. Langkah pertama, akses borang Red One Customer Service. Okey, pertama sekali kita perlu akses borang online tersebut sama ada melalui QR code yang tertera pada skrin ataupun melalui link yang Abang Telco telah sediakan dalam description di bawah. Abang Telco cadangkan anda untuk isi borang dengan menggunakan handphone bagi memudahkan lagi proses. Okey, selepas anda scan QR code ataupun anda buka link yang Abang Telco telah sediakan di bawah, anda akan terus ke borang customer service yang anda boleh lihat pada skrin. Anda boleh menggunakan handphone ataupun komputer untuk mengisi borang ini dengan selengkapnya. Untuk langkah kedua, anda perlu mengenal pasti jenis permohonan anda. Okey, kita scroll sedikit ke bawah. Okey, dalam bahagian ini anda perlu nyatakan permohonan anda. Anda boleh memilih daripada 9 jenis permohonan. Permohonan pertama, General Enquiry. Ini kalau anda ada sebarang pertanyaan, kemusykilan, ada benda tak faham, tanya saja. Nombor 2, Sign Up Red One Postpaid. Ini kalau anda ingin daftar nombor baru ataupun untuk kekal nombor semasa anda dan bertukar kepada Red One. Ketiga, untuk upgrade ataupun downgrade plan semasa Red One anda. Keempat, untuk terminate line ataupun terminate account Red One anda. Kelima, untuk membuat pembayaran bil ataupun untuk unbar line yang telah disuspend oleh Red One. Keenam, untuk buat semakan bil semasa. Ketujuh, untuk buat penukaran nama tuan punya akaun Red One ataupun change account ownership. Kelapan, untuk upgrade subline ke master line. Dan kesembilan, terakhir sekali, untuk mendaftarkan diri anda sebagai ejen jualan Red One. Oh ya, okey, selepas kita dah go through 9 jenis permohonan tadi, jangan lupa untuk isi nama penuh, full name, nama penuh seperti di dalam MyCard IC, nombor MyCard anda juga untuk rujukan kami, dan jangan lupa untuk tekan save form link for future usage. Okey, ini penting supaya anda dapat rujuk semula borang ini di masa hadapan. Okey, untuk sesi kali ini kita akan belajar cara untuk bertukar kepada postpaid Red One sambil mengekalkan nombor telefon semasa anda. Jadi kita klik butang nombor 2 dan kita scroll ke bahagian 2. Okey, peringatan, anda perlu hantar gambar IC depan dan belakang dan membuat bayaran yuran proses seperti yang tertera dalam borang. Proses penukaran tiaran telco akan dimulakan selepas maklumat permohonan anda lengkap dan juga bayaran sudah dibuat. Sekarang Abang Telco ingin terangkan dengan terperinci cara untuk isi borang ini. Okey, pertama sekali kita klik link Pay Deposit. Untuk membuat bayaran, anda akan dibawa ke page Bill Please untuk membuat bayaran secara atas talian. Anda boleh menggunakan mana-mana akaun yang sediakan. Dalam page pembayaran ini, pastikan anda isi nama, email dan juga nombor telefon yang boleh dihubungi. Jangan lupa untuk print screen borang bukti pembayaran untuk rujukan Abang Telco. Selepas selesai pembayaran, kita kembali semula ke page penukaran Red One Telco. Setelah selesai pembayaran, kita kembali semula ke borang penukaran Telco Red One. Kedua, kita scroll bawah, kita tekan click to upload untuk upload gambar MyCard depan dan belakang. Saya ingin ingatkan anda untuk tidak upload gambar salinan photostat. Sila gunakan kamera phone anda untuk ambil gambar depan dan belakang. Ketiga, anda perlu isi alamat rumah anda atau kediaman bagi penghantaran SIM card anda. Keempat, anda perlu mengisi nama penuh ibu anda mengikut kad pengenalannya. Kelima, di bahagian email, anda perlu mengisi alamat email yang betul bagi penghantaran bil bulanan. Keenam, bagi pilihan pendaftaran, anda perlu menekan Maintain Current Number bagi mengekalkan nombor semasa anda apabila bertukar ke talian Telco Red One. Okey, ketujuh, anda perlulah memilih salah satu daripada pelan-pelan yang telah disediakan oleh Red One. Abang Telco akan update dari masa ke masa kalau ada sebarang produk-produk baru daripada Red One. Okey, ke-8, kita scroll ke bahagian bawah sekali. Ke bahagian To Keep Your Current Number. Okey, pertama sekali klik pada I will pay RM10 dan send sebagai menandakan anda akan membuat bayaran secara atas talian. Jangan lupa untuk send print screen selepas membuat bayaran tersebut melalui Bill Please. Ke-9, di ruangan Current Telco, anda perlu nyatakan telco semasa anda seperti Maxis, Celcom, U-Mobile dan sebagainya. Ke-10, phone number to keep adalah nombor yang anda ingin kekal daripada telco semasa untuk ditukar kepada Red One. Ke-11,
Jenis pelan telco semasa anda. Jika anda sekarang menggunakan postpaid bill, anda boleh pilih postpaid. Manakala jika anda menggunakan prepaid top up, anda boleh memilih prepaid. Akhir sekali, scroll ke bahagian paling bawah sekali. Dan tekan submit on WhatsApp. Okey, langkah terakhir sekali, hantar borang dan tunggu pengesahan. Okey, selepas anda menghantar borang melalui WhatsApp, borang anda akan diterima oleh tim Abang Telco. Tim Abang Telco akan buat proses permohonan anda secepat mungkin. Anda juga akan dimaklumkan melalui WhatsApp apabila permohonan anda telah diluluskan. Okey, setakat itu sahaja daripada Abang Telco untuk kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Abang Telco untuk lebih banyak tips yang berguna di masa depan. Semoga bertemu dengan anda lagi di video-video yang akan datang. Okey, terima kasih guys.